Ini pula kes kerani bank 27 tahun yang dibakar hidup-hidup di Ampang. Seorang juruteknik kilang dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Ampang atas tuduhan membunuh kerani bank P. Yogambika. B. Vijendran dituduh membunuh Yogambika di koridor Blok B tingkat 9 apartmen Mesra Prima Jalan Ikan Emas di Ampang jam 10 malam 28 Jun lalu. Tiada pengakuan dicatatkan daripada tertuduh. Magistrate Nur Farah Hazwani Osman yang tidak membenarkan ikat jamin mengarahkan Vijendran ditahan di penjara Sungai Buloh sehingga selesai perbicaraan kes. Selain Vijendran, dua lagi suspek turut dihadapkan ke mahkamah namun dibebaskan untuk menjadi saksi kes. Kes akan disebut semula 6 November depan bagi mendapatkan laporan bersiasat sebelum kes dipindahkan ke Mahkamah Tinggi. Di Mahkamah Tinggi Shah Alam pula, seorang penganggur dijatuhi hukuman mati setelah didapati bersalah mengedar 1,832 gram dadah 2 tahun lalu. Keputusan dibuat Hakim Nur Azian Syari setelah mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan terhadap prima facie yang dibuktikan pihak pendakwaan. Nur Faizal Mat, 32 tahun, didapati bersalah mengedar dadah jenis ganja. Perbuatan dilakukan jam 9.30 malam 19 Ogos 2010 di hadapan premis Y Fong Hardware, Pasar Borong Selangor, Seri Kembangan. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952.